3 bulan planning, kalau boleh kita boleh lancar by end of this year. Ini adalah control room. Control room untuk Kita monitoring operation di yang real punya lah, yang dekat luar. So dekat sini kita hanya proses separate antara minyak dengan air. proses technician ni kita berikan kepada dua lah, satu boardman, satu lagi field tech lah. Sistem lain pun sama juga? Sistem lain lebih kurang sama lah, cuma dia brand besar. Bila dia graduate, dia ke mana? Dia graduate, kalau katakan diorang jadi panelman, diorang akan duduk dalam sini lah. Tapi kalau katakan diorang lebih pada macam orang-orang macam apa, maintenance kan, diorang akan pergi ke luar sana lah, kat sini. Tapi dia kat AKM dia belajar semua? Ya, dalam dan juga luar sana. Kalau misalnya you explore, kalau ada keperluan untuk kita expand, why not? Kan? Sebab ini antara kursus-kursus yang highly demanded by industry. Kalau you ada perancangan betul, you nak buat apa yang industri perlukan, buat betul-betul master plan dan bentangkan kepada kita. You plan, you branding, minta premier lancarkan. Saya harap TPM akan lancarkan, barulah dia nampak signifikan. Kita nak apa? Syarikat tu nak sponsor apa? Machine, generator, cost berapa? 10 juta, 12 juta, barulah meaningful. You all tahu apa ekosistem oil and gas, and macam tadi kata, jadikan ini sebagai hub education oil and gas, bukan saja di Bintulu tetapi di Sarawak dan di Malaysia. Think global, plan global, then only you present all the budget, all the ecosystem apa yang diperlukan, full package. Planning ni sebagai 3 bulan. Kalau boleh kita boleh lancar by end of this year. Dan fokus kerajaan hari ini adalah kepada TVET. Jadi boleh bagi pandangan kepada kami. Sebab ini juga untuk kita nak membangunkan anak bangsa. Modal insan ini bukan saja yang berkemahiran, tetapi juga mesti berintegriti. Kalau modal insannya hanya kemahiran tinggi tetapi integritinya tidak ada, rasuah, akhirnya negara tidak boleh maju juga. Sebab itulah falsafah pendidikan MARA ini bukan saja nak melahirkan tenaga kerja mahir, tetapi tenaga kerja mahir bagaimana sifatnya? Mestilah mereka yang mempunyai kekuatan holistik. Belajar di sini kena pastikan belajar dengan bersungguh-sungguh dan kena sentiasa mempunyai, tanamkan dalam pemikiran kita untuk kita tingkatkan prestasi kita. Kualiti pendidikan kena ditingkatkan dan kita sendiri kena ada niat untuk terus belajar.